Ramai yang tertanya-tanya, adakah pembayaran sumbangan asas rahmah bagi bulan September akan diawalkan sempena sambutan Hari Kemerdekaan? Ikuti penjelasan penuh dalam video ini. Pembayaran sumbangan asas rahmah atau SARA bagi bulan September akan dikreditkan ke dalam sistem MyCard selepas 31 Ogos, iaitu tepat pada 1 hari bulan September. Ini bermakna tiada pembayaran SARA bulanan yang akan dibuat sebelum sambutan Hari Kemerdekaan, walaupun terdapat pelbagai dakwaan di media sosial yang menyatakan sebaliknya. Tarikh pembayaran SARA bulanan telah pun ditetapkan pada 1 hari bulan bagi setiap bulan dan ini tidak terjejas oleh sebarang sambutan perayaan. Bagi bulan September, tiada sebarang tambahan kadar dibuat kerana belum ada semakan berkala terhadap kategori kemiskinan dilakukan. Oleh itu, kadar yang akan diterima adalah kadar sedia ada seperti berikut. Bagi penerima SARA yang bukan penerima IKASI, iaitu golongan penerima sumbangan tunai rahmah. Isi rumah RM100, warga emas RM50, bujang juga RM50. Bagi penerima SARA daripada kategori IKASI miskin dan miskin tegar, kadar bagi kategori warga emas dan bujang turut dikekalkan tanpa tambahan bagi bulan ini. Kadar terperinci bagi kategori isi rumah IKASI masih perlu disahkan memandangkan terdapat percanggahan dalam maklumat sumber dan pihak berkuasa berkenaan dinasihatkan untuk merujuk kepada sumber rasmi bagi angka tepat. Setakat ini, masih belum ada sebarang pengesahan rasmi mengenai tambahan kadar SARA untuk tahun 2026. Orang ramai dinasihatkan untuk menantikan pembentangan belanjawan serta kenyataan rasmi yang dijangka dibuat pada malam ambang kemerdekaan. Sebarang kenaikan kadar yang dibincangkan sejauh ini lebih tertumpu kepada perancangan bagi tahun 2027. Satu lagi persoalan yang ditunggu-tunggu ramai ialah sama ada akan wujud semula bantuan SARA one-off sebanyak RM100 untuk semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, tiada pengesahan rasmi mengenai perkara ini. Sekiranya ada, pengumuman akan dibuat secara rasmi oleh pihak berkuasa berkenaan. Itulah penjelasan lengkap mengenai pembayaran SARA bagi bulan September ini. Apa pandangan anda mengenai perkembangan ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapat kemaskini terkini berkenaan bantuan kerajaan. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.